You need to stop this 5 food immediately. No optional. Boleh ke tak boleh? Stop dulu. Satu, soda. Air bersoda, air bergas ni tak payah ambil. Tak perlu pun dekat kehidupan kita. Pun tak payah ambil. Yang kedua, gula-gula. Gula kat itu gula putih dulu. Tak payah ambil, tak perlu. Tak perlu pun kita ambil. Nak penting tu badan kita. Yang ketiga, semua jenis dessert yang melimpah ruah. Yang banyaknya coklatnya, gulanya, semua nak turun berat badan. Tapi tak stop lagi benda tu. Sebab kata tak boleh tahan. Kalau tak boleh tahan memang susah. Sebab ini yang faktor orang yang dia makan sikit tapi tak turun berat. Yang keempat, simple, you know the game. All these processed food, sausage, nugget, fry, semua ni tak payah. Ambil je daging yang beli ayam, beli lagi Greek daging, beli semua meals. Buat spaghetti gunakan meal. So this one no. Terakhir ialah deep fried food. Bukan saya kata tak boleh makan. Bukan saya kata tak boleh makan benda yang bergoreng. Kita orang Malaysia memang bergoreng tu. Satu-satu. Just cut yang tu minyak. Melimpah ruah. Deep fried food. This one no. If you want to lose weight, 5 perkara makanan ni basic you kena keluarkan daripada menu you all. Okay, nak saya bantu? Macam biasa, klik link dekat bio ataupun komen PM.